Dulu nak cari orang ngajar di masjid, paling tidak sekali dua kali seminggu je. Tok guru mari. Hari ni muslimin muslimat, tiap malam silih berganti murabbi, tok guru, ustaz mari. Nak tasih Raudhatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu. Gapo lagi mana? Bukan setakat tu saja. Kalau zaman kecil dulu lepas malam Jumaat jamu sekut mayat cicah teko. Hari ni masjid boleh katakan ada masjid tiap-tiap malam ada jamu ni. Supaya malam ni. Amo tahu, amo pergi belakang tanah tam tengok orang tinduk ni dah. Untuk siapa ke tidak untuk pok kita? Nak jadi lagi tuan-tuan. 1001 alasan. Dalam keadaan masjid kau comel, prestasi masjid kau hebat. 29 masjid di Kelantan 5 bintang. Tapi masih lagi ramai orang tak semaya pe. Punahnya aneh habis tuan-tuan. Bila mu jauh sujud dan rokok pada aku, tunggulah saat kehancuran. Mu tak khabar belaka. Mu tak khabar. Mu berasa mu hebat, mu berasa mu ilmu banyak, mu berasa meninggalkan aku. Mu tak berat ke semaya.